Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Semoga semua berada di dalam keadaan sihat sentiasa bersama keluarga. Okey, hari ini di hadapan saya ada kit terbaru dalam koleksi saya, Neo VQS. Ini yang standard version ya. Yang mana sebelum ni saya sudah mempunyai satu kit Neo VQS daripada Advance Pack, sorry. Yang ni yang sudah siap dipasang. Okey. Jadi kalau kita lihat pada kotaknya, ini adalah jentera Neo VQS yang sudah siap dipasang ya. Tak ada perbezaan sangat. Jadi kita sama-sama bongkarlah apa yang ada di dalamnya. Okey. Kalau di sini ini adalah rangka VZ chassis ya. Dari VZ chassis sama dengan Advance Pack punya. Material dia untuk chassis daripada ABS. Sama dengan bodinya. Single shaft motor mungkin daripada motor jenis standard ya. Berbeza dengan Neo VQS Advance Pack di mana dia didatangkan bersama light dash motor light dash motor dengan warna kuning. Ini kuning di belakangnya. Kod item untuk Neo VQS 18094 made in Japan lah. Harga agak murah, mampu milik. Berbezalah dengan yang Advance Pack punya version ya. Okey, mari kita bongkar di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini bodinya. Hitam. Dan hitam dia bukan jenis dari transparent ya. Bukan jenis transparent punya hitam. Dia memang hitam. Berbeza kalau kita lihat bodinya Advance Pack. Yang mana hitam dia transparent ya. Tayarnya, kalau pada kotaknya tertulis small diameter low profile tire black. Ini soft VZ chassis. Chassisnya diasingkan gap belakang dan depan dia. Wheel 5 bilah berwarna merah. Terdapat perbezaan antara depan dan belakang, yang mana ada sedikit jarak ni, space. Ini adalah rim dia bahagian belakang. A-part berwarna hitam. Nah, ini adalah guard depan dan belakang untuk chassis ya. Yang lain-lain seperti biasa, penutup bateri, penutup enjin, pengunci di bahagian belakang seperti biasalah. Single shaft motor standard punya. Gear ratio 351 dengan color pink, biru dan kuning. Terminal, grease, propeller shaft, drive shaft semua ada kat sini. Manual book. Oh bukan, ini dalam bentuk template biasa. Berbeza dengan Advance Pack. Kalau kita lihat Advance Pack dia dibukukan, dia dalam bentuk buku. Ini pula stikernya. Ya, stiker ni pun kalau kita lihat stiker dia agak banyak sedikit ya, banyak kalau dibandingkan dengan Advance Pack. Yang mana Advance Pack stikernya sangat-sangat minimum. Kerana di bahagian bingkai kokpit ini dia tak ada stiker ya. Di bahagian cermin kokpit juga dia tiada stiker. Ini kita gunakan, saya kalau dilihat di sini saya gunakan permanent marker berwarna silver. Jadi menarik juga. Kerana kalau kita lihat di sini ya, di bahagian spoilernya dan bahagian kemasan belakang ni juga dia ada stiker ya, bahagian tepi juga. Jadi stikernya agak banyak kalau berbanding dengan Advance Pack. Ya, dengan harga yang mampu milik, kit ini boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa kita mulakan pemasangan. Seperti biasa kita mulakan daripada
Lepasan part satu persatu. Kita lepaskan semua part daripada runner-nya dulu. Body ya. Terminal, gear. Ini washer pada chassis ya, untuk masukkan drive shaft. Ini kemasang pada engine ya, serta roller-roller semua. Motor, grease, propeller shaft, 2 batang drive shaft. Jadi untuk bahagian bodinya kita ketepikan dulu ya. Ada sesuatu yang saya ingin lakukan dengan bodinya. Saya ingin membasuhnya terlebih dahulu, siram dengan air biasa saja. Okey. Okey, untuk bodinya kita biarkan dulu ya. Jadi kita bermula daripada chassis. Ini bahagian gear dia. Kita buat dulu penyambungan apa yang perlu, supaya kita mempunyai lebih banyak ruang. Kerana Tamiya ini banyak sekali part-part dia. Ini belakang ya. Dia ada sedikit space. Dan yang ini depan. Propeller shaft. Propeller shaft. Ini mesti kena bahagian depan dan belakang sekali propeller shaft. Begini kedudukannya. Kemudian kita boleh masukkan tayar bersama drive shaftnya. Ini depan. Yang ini belakang ya. Masukkan dengan cermat. Tekan juga dengan cermat untuk mengelakkan daripada bengkoknya drive shaft. Biasa kalau profesional dia ada satu part yang bernama wheel puller. Dia boleh menolak kedua-dua wheel dengan cara yang lebih cermat lah. Tapi kita just gunakan tangan sajalah. Okey, rapat. Kita terus masukkan jadi switch dia berada di atas drive shaft ya. Jika untuk VZ chassis ni, design dia memang macam tu. Oh, sorry. Okey, sudah saya cuba tekan dengan cermat ya. InsyaAllah tak akan berlaku kebengkokan.
Okey, keempat-empat tayar berpusing dengan baik ya. Kita masukkan terminal dulu ya. Terminal di bahagian depan. Switch-nya diangkat dulu ya. Kerana switch untuk menolak terminal, kemudian kereta hidup. Bukan, sorry. Ya, begini. Ya. Jadi bahagian depan bila sudah macam ni, makanya selesailah bahagian depan ya. Kita boleh tutup dia dengan penutup enjin di bahagian depan. Sebentar, ada part yang kurang kemas. Mungkin saya potong tak habis tadi. Ya, kita potong di lebihan-lebihan dia ni. Apa yang best dengan VZ chassis ni, dia sangat senang ya. Sangat senang dipasang. Klik-klik-klik saja masuk. Dan apabila kita nak menggeris ke apa semua, lupa letak geris tadi. Jadi dia sangat mudah. Angkat saja macam ni. Tak perlu nak buka pun. Just buka klik dia di bawah sini. Angkat saja. Terpapar lapak dia kat dalam kan. Macam buka bonet kereta itu kan. Okey, kita geriskan dulu. Kita masuk ke enjin. Kemasan dia di sini. Okey, dia nampaknya rumit sikit. Mungkin kita kena tutup bahagian depan dulu. Rapatkan.
Ini kemasan enjin dia. Supaya enjin dia terpegang dengan baik. Ada beberapa part yang saya tidak potong dengan kemas tadi. Jadi rasanya jentera dia sudah siap ya. Kita boleh cuba test dulu dengan bateri. Kita lihat sama ada dia berfungsi atau tidak. Oke, jadi jenteranya sudah berfungsi ya. Jadi maknanya pemasangan enjin dan gear semua sudah terpasang dengan baik lah. Dan ini adalah penutup baterinya. Kalau kita nak run kereta betul-betul, dia kena ada penutup bateri supaya bateri dia tidak tercabut ya. Dia cara memasukkannya dia macam ada lubang kecil tau. Kita kena masukkan pada batang yang kecil dekat sebelah sini. Saya pun sudah lupa macam mana cara dia. Tapi tak apa, kalau kita masuk macam tu pun dah okey sebenarnya. Cuma dia ada cara yang lebih detail kita nak masukkan benda ni. Sebentar. Rasanya tak ada apa yang sukar sangat. Kita just klikkan macam tu saja. Jadi untuk BZ chassis ni kita dah tak payah nak buka-buka dah dia punya penutup bateri ni. Just cukir, masukkan bateri dan tutup balik. Yang ni macam buka pintu gitu kan. Itu yang memang menarik dengan BZ chassis ni. Depan boleh buka macam bonnet. Just macam tu je. Sini boleh buka macam pintu. Jadi untuk pemasangan roller pun agak senang. Kerana dia diasingkan, dia punya guard depan dan belakang tu. Jadi sedikit sebanyak memudahkan pemasangan roller lah. Jadi ya, kalau kita lihat, ini adalah guard hadapan dia. Lalu yang dibuatnya sama, boleh masuk dengan baik lah. Dan ini adalah guard belakangnya. Kalau kita lihat, dia kena masuk dari sini. Okey, tapi kita buat pemasangan roller dia dulu. Jadi untuk pemasangan roller ni saya rasa boleh saja kalau kita mahu letak dekat mana-mana. Asalkan roller itu menyentuh dinding track lah. Tapi untuk saya rasa saya nak ambil lubang yang paling hujung lah. Nampak macam lebih praktikal lah. Roller pun berfungsi dengan baik ya.
Jadi mungkin kita perlukan 4 skru sekurang-kurangnya untuk kita lock di bahagian bawah dia ni. Skru kita kena gunakan skru yang macam ni. Oh, jadi di sini sudah siap dengan alur washernya sekali. Jadi kita lockkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pegangkan dulu. Jadi untuk roller belakang di atas bawah kita kena skrukan kerana dia menggunakan 4 roller di bahagian belakang. Kita masukkan pada lubang yang bersesuaian. Pula sehingga rapat. Biar roller boleh berpusing. Masukkan pada lubang yang sama di bahagian bawah juga supaya roller-roller dia ni selari. Dan begitulah setelah selesai pemasangan dia roller atas bawah di bahagian belakang. Jadi kita kunci dia di sini Kita masuk dari bahagian bawah dan kunci di sini. Apakah di sini? Oh, di sini dikunci dari bahagian atas. Jadi kita perlukan skru dan washer lah. Okey. Ada beberapa skru yang terlebih di sini Jadi ini kita boleh simpan untuk apa-apa kegunaan lah semasa akan datang. Jadi ini bahagian bodinya belum di stiker, belum juga di clear. Kita just nak pasangkan pada jentelanya saja dulu. Nanti kita akan buat video lain lah untuk pemasangan stiker dan clear. Tak mengapa, sebab kita belum betul-betul nak pasang lagi. Okey, jadi inilah new VQS yang telah siap dipasang. Pemasangan dia agak ringkas sedikit kalau nak dibandingkan dengan new VQS Advanced Spec punya version kerana dia ada kepingan-kepingan FRP, side damper apa semua. Jadi kalau dari segi warna saya rasa dua-duanya menarik juga. Yang ni nampak hitam merah ni nampak lebih garang lah kan. Kalau yang ni nampak lebih sedikit mewah lah dengan warna hitam kuning dengan hitam transparannya. Tapi saya sukakan kedua-duanya. Dan inilah new VQS standard version. Nanti kita lihat macam mana apabila sudah ditampas stiker. Okey, video pun sudah terlalu panjang. Saya rasa sampai di sini saja saya mengundur diri. Jika anda suka dengan video saya, sila like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.